Kawal perbelanjaan supaya tidak pokai lepas raya. Setiap kali lepas raya, akan ada situasi ini. Gaji pun belum masuk, tapi poket dah kering. Terpaksa pinjam duit raya anak sebab poket sebab berayasakan. Aidilfitri hanya sebulan dalam setahun. Tetapi ia boleh memberi kesan sehingga 11 bulan berikutnya. Kalau kita tak cermat urus kewangan, yang muda nak ikut trend, yang tua nak serba baru dan serba lengkap. Akhirnya terbabas berbelanja. Habis raya semua kembali suram. Kajian Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan mencukupi untuk kecemasan. Jadi, kalau kita berbelanja tanpa kawalan, kita sebenarnya sedang menggali lubang kewangan sendiri. Sebelum raya, buatlah bajet. Tentukan berapa yang boleh dibelanjakan untuk baju, makanan dan duit raya. Pastikan ada lebihan dengan cara simpan. Asingkan dulu dalam bentuk emas, supaya duit itu tidak mengalir tanpa disedari. Raya yang berkat bukan tentang siapa paling bergaya, tetapi siapa paling bijak mengurus rezeki. Jom simpan emas fizikal serendah RM100. Klik link di bio RD Aminuddin.